Guys, kita mungkin baru saja menyaksikan satu detik bersejarah kemarin. Kemarin seorang inventor yang berumur 22 tahun bernama Julian Brown telah berjaya menghidupkan muscle car menggunakan bahan api buatannya sendiri yang dipanggil plastolin. Bahan api ini dibuat daripada plastik buangan. I built this machine behind me so I can make gasoline for $0 a gallon from plastic waste. Let's go. Dalam video yang tular kemarin, Julian membuka penutup tangki kereta dan menunjukkan tiada bahan api di dalamnya dan kemudian cuba menghidupkan kereta, dan seperti yang telah dijangka, kereta itu tidak hidup. Dia kemudian menuang satu kanister bahan api plastolin di dalam kereta tersebut dan menghidupkan kereta itu, dan selebihnya menjadi sejarah. Sebagai penjelasan, Julian bukanlah orang yang mencipta pyrolysis, iaitu proses menukar plastik kepada bahan api. Ia telah wujud selama berdekad-dekad dahulu. Tetapi, Julian menjadi orang pertama yang mencipta Solar Continuous Microwave Pyrolysis Reactor yang menjadikan proses penukaran ini lebih jimat, mudah dan juga baik untuk alam sekitar. Dan yang lebih menarik lagi, dia membuat semua ini tanpa bantuan syarikat besar ataupun large corporations. Dia buat dekat belakang rumah dia saja dan menggunakan bahan-bahan terpakai. Sebab dia lakukan semua ini adalah dia mahu menghantar mesej ke dunia dan orang ramai bahawa kita tak perlu tunggu large corporations untuk membuat perkara yang perlu dilakukan sekarang. Sebab ini adalah dunia kita. Dan bukan itu saja, pada bulan Mei yang lepas, dia dah bawa plastolin ini untuk lakukan ujian makmal dan plastolin pass with the flying colours. What did you think when you ran it? I thought it was surprisingly well distilled. I thought it was surprisingly clean as well for plastic. And it blew my mind that plastic could be redistilled into diesel.